So kita terus ke bike fitting. Sebab kita nak letak posisi klip kat bawah tu dekat area tadi tengah ni lah, dia punya axle tu. Sebab apa kita tak nak taruh ke depan, nanti kaki jari ni kita banyak tolak guna jari lah. So jari tu akan kebas lah. Kalau kebakar sangat kita rugi energy. So yang the best ni kat bahagian tengah-tengah ni lah, kita tulang ni. So saya nak point ni dengan belakang ni ke depan ni kan? Yang ni kan? Betul yang ni. Betul yang ni. Selalu kayu pun kayu juga pasal. Kayu juga. Korang selalu buat kat cyber? Cyber. Ni panel clip. Cara masuk je nanti, just tolak je sini. Sini. Oh, tolak. Di sini dia pedal akan berat sini. Sebab belakang ni berat kan, dia akan kat sini. So nanti just tolak, dia dah sangkut lah. Sangkut tu dia tekan ke atas. Try dulu, nanti kalau dia keras kita lembutkan dia dengan adjust ni. Turun bawah, paling bawah tadi, pukul 6. Sampai tekan, just letak je. Gitu. Okay, right. Tegang betul-betul tegang ke? Dia tak adalah tegang sangat. Sikit lah? Sikit lah. Okey. Pakai gini dulu. Okey, kita try kayu dulu. Kita try cari gear yang paling selesa lah kayu. Betul-betul maintain lah gear tu. Lepas nak tengok juga reading bacaan. Dan juga kita nak main cadence ni. Cadence tu maksudnya pusingan per second tu lah. Dia biar tak berat tapi dia konsisten je. Belakang. So brake pun belakang. Yang ni yang tengah ni brake depan. Okey. Kena ingat lah, dia macam kalau motor terbalik kan, dia brake belakang kan. Pada basikal dia brake depan. Kalau ini handlebar ni dia integrated. Kalau setengah handlebar, dia handle ni, drop bar ni dengan stem asing. So kita boleh adjust lah dia punya panjang pendek di sini kan. Contoh kan, dia pendek, dia panjang. Kalau ni jenis yang integrated, dia dengan satu top sekali. Kalau lutut dengan kaki macam lutut keluar sikit. Dia tak sari. Pengguna belah kiri ni okey. Ini okey? Kanannya? Mungkin segera dah becek balik klip lah. Ini kita tengok dia punya kandungan chip tu lah. Pakai dulu, tengok rasa seat tu ada beza. Cuba try duduk dekat kawasan yang paling selesa sekarang. Kita duduk kat situ lah, cari point yang paling selesa lah. Dia macam ada depan ini dia tak ada kan? Ini relax sikit. Relax sikit. Sebab saya nak kurangkan beban kat tangan. Tadi kalau bila tolak depan, kita nak tahan kat tangan. Sakit tadi. So saya nak kurangkan itu. Okay, sampai tunduk, just jeling mata je. Okay, jeling ke bawah. Nampak tak? Nombor 1, nombor 2, satu kat depan kan? So masa badan abang terlalu ke depan. Dia maksimum Dah ni. Ni panjang dia kurang 52. Tapi boleh baca dia. Cuma nak kena adjust sikit lah. Sedap kat mana? Kat tangan comfort kan? Tapi saya kalau dapat belakang sikit lagi kerja. Tapi dah tak boleh. Kalau pakai kayu dulu.
Ni saya tengok ada kasar 3MB dah kawan-kawan dia, saya bawa ukur boleh. Ni nampak dia punya kaki tu macam sengit sikit sini. Jadi ni dia ada bend. Lepas jangan main angle dia untuk dapatkan dia relax sikit lah. Alright. Okay, apa? Kayu dulu, kalau kayu tu tak saya main dia lah. Tak saya dapat mula 40 kilo ke, lepas tu 50 tengok. Ada second feedback. Ada feedback apa nanti beritahu kita untuk second time. Orang punya ni bidang ni kan, 40. 40. So biasanya 40 ni kita akan ambil besar sikit lah. So 42 ni ngam lah. Sebab apa? Kalau kita ambil 40, bawah 40 kita macam pick dengan kita punya ni lah. Satu lagi belah ni tak boleh lock. Kita kayut, tak nak benda ni keras. Tak nak benda ni lock, macam kita lock kan, tekan, lama tekan sikit lah. Kita nak biar dia fleksibel sikit. Biar macam ni. Biar kita layan. Kalau dapat layan gini pun kita relax je, just letak je. Lepas tu tangan ni tak perlu tekan sangat untuk tahan beban badan kita. Ketinggian ni tadi saya dah turunkan sikit kan tadi. Sebab saya dah dapatkan dia punya angle ni lah. Maksudnya angle yang cantik 140 dengan 145 lah. Ni memang tekan up to 12 untuk sini saya tekan. Tekan sampai bawah ni kita tarik. Tekan, tarik. Tekan, tarik. Tekan. Kita tak nak rugi tekan. Kita rugi energi. Sini lah. Kadang sini 70. Kalau dah improve, kalau macam perempuan dia orang 90 je lah. Ada orang maintain all the way 1 kilo tu 90 lah. Kalau orang maintain 70, 80 pun okey. Macam ni. So bila climbing pun apa maintain dia laju je, lajak je. Pakai biar ringan lagi lah, dia maintain RPM dia boleh lajak ni.